Ahli-ahli yang berhormat sekalian, beta dimaklumkan rancangan Malaysia yang ke-12 kini menghampiri penghujungnya, menandakan satu lagi fasa penting dalam perjalanan pembangunan negara. Menjelang tahun 2026, rancangan Malaysia ke-13 bakal membuka tirai dengan harapan dan perancangan baharu demi kemajuan negara serta kesejahteraan rakyat. Sepanjang pelaksanaan rancangan Malaysia ke-12, beta menzahirkan penghargaan kepada Kerajaan Persekutuan bagi kelulusan sebanyak 408 projek pembangunan dengan peruntukan sebanyak ringgit Malaysia 13.56 bilion. Pelaksanaan projek ini telah memberikan pelbagai manfaat kepada rakyat beta, termasuk mempertingkatkan kemudahan infrastruktur serta memperkukuh daya saing komuniti secara menyeluruh. Justru beta menyarankan kerajaan negeri terus memperhebat usaha serta merangka perancangan yang lebih strategik bagi memastikan setiap projek di bawah rancangan Malaysia ke-13 dapat dilaksanakan dengan jayanya. Bagi merealisasikan hasrat ini, kerajaan perlu memperkukuh hubungan serta mempererat jalinan kerjasama dengan pihak persekutuan bagi memastikan pelaksanaan dasar dan inisiatif pembangunan yang berkesan. Seterusnya, menjamin kesejahteraan masyarakat serta memacu pertumbuhan ekonomi.